Okey, untuk Farina, tadi belah sini Love Fighter dah start dulu. Koranglah start dulu. Mana menang dia kan? Ready Kanda? Kanda makan pinang. Apaan tu? Percuma kalau FYP Karina kalau di sini tetap jadi pemenang. Ini sentak lah, tak sentak bukan? Kan tak sentak kan? Ambil lah pemenang, ambil pemenang. Ambil lah pemenang. Post konten pun yang FYP Karina. Betul lah dia cakap tadi. FYP memang Karina. Tapi pemenang dia. Yelah, betul lah. Tapi dia buat konten untuk Karina rupanya. Okey. Berani kau cakap macam tu kat Kanda eh? Bagi ni. Ya. Okey. Kau dengar ni Irfan. Irfan Merana. Apaan tu? Percuma view tinggi tapi hanya menggunakan Rina. Kau boleh cakap ni. Hey, sabar. Apa yang dah behave ni? Sabar semua. Sophie pergi ke Melaka. Yang cakap tu tak cermin diri ke? Oh, sorry. Maggie cukup rasa. Abang Alif jangan kutuk di sana. Yang sana terasa, yang sini pun terasa. Aduh. Syami hidup Syami hidup sengsara. Tak cara. Okey. Alright. Okey, silakan Rina. Siapa yang tercakap kat Irfan macam tu? Dia effort tau. Konten tu semua effort dia. Rina tak buat apa-apa pun. Oh pula. Ada kau, nampak? Dia busy manjang ni. Sorry. Okey. Kau dengar ni Kanda. Sampai Alio keluar. Kanda gagah berani. Percuma dalam konten ship dengan Sophie. Kalau hakikatnya dalam hati masih di CD. Bila kau dah cakap macam tu, takkan aku nak duduk diam. Rina meludahkan fakta. Aku ludah kau pula. Ni, kau dengar ayat aku. Aku mana keadaan yang marah. Irfan. Ayat untuk Rina. Oh, Rina. Rina keliru. Kau boleh pergi daripada bayan-bayanku. Engkau tak layak untuk aku sebab aku ada yang baru. Rupanya jadi cinta tiga segi dekat sini. Okey, alright tepukan. Aduh. Okey, jadi kita sebagai juri akan memilih dulu pemenang untuk round kedua. Tadi siapa menang? Okey. Okey, jadi pemenang untuk round yang kedua antara Farina atau Soda dimenangi oleh Soda.